Sains bagaimana tabiat berfungsi. Proses membina tabiat boleh dibahagikan kepada 4 langkah mudah, iaitu isyarat, keinginan, tindak balas dan ganjaran. Pertama adalah isyarat. Isyarat mencetuskan otak anda untuk memulakan tingkah laku. Ia merupakan maklumat yang meramalkan ganjaran. Keinginan adalah langkah kedua. Ia adalah daya motivasi di sebalik setiap tabiat. Tanpa sebarang tahap motivasi atau kemahuan, tanpa menambahkan perubahan, tiada alasan untuk bertindak. Langkah ketiga ialah tindak balas. Tindak balas adalah tabiat sebenar yang anda lakukan, yang boleh hadir dalam bentuk pemikiran atau tindakan. Akhirnya, tindak balas membawa kepada ganjaran. Ganjaran adalah matlamat akhir bagi setiap tabiat. Kita mengejar ganjaran kerana ia memenuhi dua tujuan. Pertama, ia memberi kita kepuasan, dan kedua, ia mengajar kita. Contoh isyarat, anda menghidu kedai donat ketika anda berjalan berdekatan pejabat anda. Keinginan, anda mula mengidam donat. Tindak balas, anda membeli donat dan memakannya. Ganjaran, anda memuaskan keinginan untuk memakan donat. Membeli donat berkait dengan berjalan di kawasan sekitar pejabat. Kalau korang nak belajar cara bina tabiat baik dan buang tabiat buruk, boleh cek beg kuning atau link di bio sebelum stok habis.